satu laporan yang baru kami terima. Kematian Allahyarham Zara Khairina. Kematian pelajar tingkatan 1. Zara Khairina Mahathir. Allahyarham Zara Khairina Mahathir. Baru-baru ini kita semua dikejutkan dengan kes arwah Zara Khairina, seorang pelajar pintar, anak tunggal kepada Noraida Lamat, 45 tahun, yang meninggal dunia pada 17 Julai 2025 di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Datu Mustafa, Papa, Sabah. Sampai ke hari ini, kes adik Zara masih lagi tidak dapat mencari siapakah pesalah sebenar. Kisah dia menjadi peringatan kepada sekolah untuk membentuk masa depan anak-anak kita, bukan sahaja dari segi akademik, bahkan dari segi sosial dan psikologi pelajar hari ini. Bukan sekadar ranking akademik, tapi juga sejarah penubuhan dan berapa ramai pelajar yang mereka mampu didik dalam satu sesi. Kerana di sebalik nama besar sekolah ini ada ribuan pelajar yang sedang berjuang sama macam adik Zara dahulu. Jadi ini dia 5 sekolah menengah terbaik di Malaysia. Nombor 5, Sekolah Menengah Sains Tengku Munawir, SASER. Terletak di Seremban Negeri Sembilan, sekolah ini dibuka pada tahun 2002 sebagai salah satu sekolah berasrama penuh lelaki terbaik. Dalam keputusan SPM 2024, SASER mencatatkan grade purata sekolah 1.16, meletakkan mereka dalam kelompok top 10 seluruh Malaysia. Walaupun masih muda, SASER terkenal dengan budaya akademik yang ketat serta tradisi melahirkan pelajar cemerlang. Kapasiti sekolah ini sekitar 700 pelajar dalam satu sesi, menjadikannya antara sekolah sains paling padat dan berprestij. Nombor 4, Mahat Tahfiz Negeri Pahang, MTNP. Bermula pada 1996 di Masjid Negeri Kuantan sebelum kampusnya dibina di Tanjung Lumpur pada 2004, siap pada 2005 dan mula beroperasi pada 2006. Dalam SPM 2024, MTNP mencatatkan GPS 1.15 di mana kedudukan sekolah tersebut terletak di kedudukan 4 di seluruh negara. Dari segi kapasiti sekolah ini mampu menampung ratusan pelajar dalam satu sesi, manakala cawangannya dilipis sahaja boleh menampung sekitar 150 pelajar. MTNP membuktikan sekolah agama negeri juga mampu berdiri sama tinggi dengan SPP dan MRSM. Nombor 3, Kolej Tengku Kursiah, TKC. Sekolah berasrama elit ini untuk pelajar perempuan sahaja. Ditubuhkan pada tahun 1947 di Kuala Lumpur sebagai Malay Girl College. Kemudian berpindah di Seremban pada 1962. Pada 1963, ia dirasmikan dengan nama Kolej Tengku Kursiah. Dalam SPM 2024, TKC merekodkan GPS 1.05. Sekali lagi mengangkat nama mereka sebagai sekolah perempuan terbaik. Dengan kampus moden di bandar Anzac, kapasiti TKC kini boleh menampung lebih 750 pelajar dalam satu sesi, termasuk program international Baccalaureate. TKC sinonim dengan melahirkan ramai tokoh wanita Malaysia yang berjaya dalam bidang profesional, politik dan kepimpinan. Nombor 2, Sekolah Tun Fatimah, STF. Ditubuhkan pada 1956 di Melaka dengan hanya 40 orang murid perempuan sebelum berpindah ke Johor Bahru pada 1964. STF dikenali sebagai sekolah berprestij puteri dengan pencapaian akademik konsisten. SPM 2024 membuktikan keunggulan mereka dengan GPS 1.04 di kedudukan kedua nasional. Kini STF menempatkan lebih kurang 700 pelajar perempuan dalam satu sesi, lengkap dengan kemudahan asrama dan tradisi akademik yang sangat dihormati. STF sememangnya menjadi sekolah impian ramai pelajar perempuan di seluruh Malaysia. Betul ke? Kalau betul, cuba komen kat bawah. Dan nombor 1, Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Gombak, SBPI. Sekolah ini mula beroperasi sekitar awal 2000 dengan konsep integrasi yang menekankan akademik dan sosial pelajar. Dalam SPM 2024 juga, SBPI Gombak mencatatkan GPS 0.93, kedudukan tertinggi di seluruh negara. Walaupun lebih muda berbanding TKC atau STF, sekolah ini cepat membina reputasi sebagai institusi pendidikan menengah paling cemerlang. Kapasiti pelajar mencecah sekitar
800 orang dalam satu sesi, menjadikannya salah satu SBP integrasi terbesar. SBPI Gombak membuktikan bahawa dengan fokus, disiplin dan sistem pendidikan bersepadu, mereka mampu menyaingi sekolah yang sudah berdekat lama wujud. Itulah dia top 5 sekolah menengah terbaik di Malaysia mengikut pencapaian SPM 2024. Dari sekolah sains, Tafiz hingga kolej berprestij puteri, semuanya ada sejarah unik dan legasi tersendiri. Persoalannya di sini, relevan lagi ke duduk di asrama pada hari ini? Kalau yang pernah duduk asrama mungkin tahu tradisi tersorok sekolah tersebut. Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen. Dan jangan lupa like, share dan subscribe untuk lebih banyak konten fakta, menarik dan khas untuk rakyat Malaysia.